Endometriosis adalah fasa yang selalu didengari. Kalau yang kerja kat office tu, mesti pernah dengar ada rakan sekerja yang ambil MC sebab endometriosis. Yang ada adik-beradik, sepupu sepapat ramai perempuan mesti pernah dengar yang sakit period teruk kat rumah tu ada masalah endometriosis. Tapi all tahu tak apa maksud endometriosis? Ini adalah rahim biasa. Kita ada rahim dengan pangkal rahim kat sini. Ini adalah saluran fallopian dengan kita ada 2 kilang telur. Setiap bulan bila putaran haid itu bermula, ini disebabkan lapisan dalam rahim ini akan semakin pecah dan keluar sebagai haid ataupun menses. Ada golongan pesakit yang putaran haid yang keluar melalui yang bawah ni, dia tertumpah dekat kelilingi rahim melalui saluran fallopian dan sel-sel dari dalam rahim ni akan semakin tumbuh di kelilingi rahim. Ini yang kita panggil endometriosis. Maknanya lapisan dalam rahim yang semakin timbul di luar rahim. Apa statistik endometriosis kat Malaysia ni? Adakah ia sering berlaku di kalangan wanita ataupun sebenarnya jarang-jarang je? Sekarang ni peratusan wanita yang mengalami penyakit endometriosis ini boleh mencecah 30 sampai ke 40%. Dr. Niraj, kenapa endometriosis sering tidak dikesan sejak awal lagi? Ianya sering didiagnos pada peringkat yang lewat. Kenapa? Sebab simptom-simptom endometriosis ini boleh berlaku kepada pesakit yang biasa juga. Bukan semestinya simptom-simptom ini menunjukkan dia ada endometriosis. Kebanyakan wanita ataupun doktor juga mengatakan kalau dia ada sakit senggugut, sakit period dan sebagainya, ini boleh disebabkan oleh benda yang biasa juga. The thing is to differentiate mana yang endometriosis, mana yang bukan endometriosis. Sebab tu kita perlu jumpa seorang pakar sakit. Apa yang wanita patut lakukan kalau dia rasa, aku ni mungkin ada endometriosis? Apa yang dia orang kena buat? Baik kita jumpa seorang pakar sakit puan. So, dia akan mengenal pasti simptom ni yang betul menunjukkan dia ada endometriosis ke ataupun dia ada simptom yang biasa. So, kebanyakan doktor pakar sakit puan akan buat beberapa ujian untuk mengenal pasti. Jika tidak dirawat sejak awal dengan betul, apakah komplikasi jangka panjang endometriosis? Parut tu akan semakin berterusan, semakin teruk dan sampai dia melekat dekat semua bahagian termasuk usus dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengalami sista dekat ovary yang semakin membesar. Semakin membesar sampai pendarahan banyak di dalam. Kalau dibiarkan, ini adalah satu komplikasi. Endometriosis ni ada rawatan ke? Berkesan ke? Rawatan ni will start dengan apa yang masalah yang puan mengalami. Kalau puan mengalami kesakitan yang luar biasa, memang dengan ubatan sakit dan sebagainya. Tapi kalau kita nak mengurangkan benda ni semakin melipat ataupun semakin teruk, dan kita akan mulakan obat hormon. Nah, dari jenis hormon juga ada beberapa cara lain. Sebelum kita teruskan dengan hormon, satu adalah cara permakanan. Makanan yang mengurangkan estrogen akan mengurangkan endometriosis. Apa yang akan mengelakkan hormon itu semakin meningkat? Kalau kita mengandung, kita tak banyak estrogen. So, itu akan mengurangkan endometriosis. Ataupun kalau kita dah sampai menopause, itu akan memberhentikan endometriosis. Cara lain adalah dengan ubatan sakit, nombor satu. Kedua, ubat hormon untuk mengelakkan dari period itu semakin keluar ataupun estrogen semakin meningkat. Ini adalah dengan cara birth control ataupun pil perancang. Ketiga itu adalah suntikan yang akan mengurangkan hormon dari otak kita. Ini dipanggil GnRH analog. So, setiap suntikan sebulan sekali dia akan beri. Tapi saya berpendapat suntikan itu adalah cara yang lama. Dia semakin agresif. Ada banyak jenis ubat yang baru yang kita dah keluarkan. Apa yang kita panggil Dynogest itu adalah satu jenis ubat khas untuk endometriosis yang akan mengurangkan simptom. Sebagai doktor pakar sakit puan, apa nasihat Dr. Niraj kepada support circle pesakit endometriosis ni? Apa yang kita boleh buat untuk bantu mereka? Kita kena cuba faham. Banyak bantuan emosi yang perlu diberi dan cara doktor untuk mengurangkan kesakitan ini akan menolong seorang pesakit. Kepada semua pendengar, tak kisahlah anda lelaki atau wanita, semoga video ini memberikan pemahaman serta kesedaran kepada kita semua tentang penyakit dan juga pesakit endometriosis. Sempena Hari Endometriosis Sedunia 2025 ini, kita boleh memahami dan menyokong pesakit-pesakit endometriosis. Hello, saya Datuk Dr. Muhammad Niraj. Saya seorang pakar sakit puan yang bertugas di Hospital Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.